Cik Syarul okey. Cik Syarul saya habis daripada Perbanan Putrajaya. Kita dah mari cek dah pokok. Belakang ni nama dia pokok tembusu. Pokok ni memang nampak elok, tapi bila kita cek dalam aduan kita buat pemangkasan kan. Lepas tu kondisi pun kalau kita buat pangkas memang dia dah rosak, ada dahan dah rosak. Jadi kami buat keputusan nak tebang. Kami mari ni kebetulan tadi hujan sikit, jadi kita berhenti sekejap. So nak beritahu kata kita akan tebang lah. Okey. Okey right. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey, ini pandangan daripada bahagian tepi ya, pokok yang kita telah kenal pasti pokok tembusu, hidup subur lah. Tapi bila kita buat pemeriksaan secara teliti tadi, memang berlaku kerosakan pada batang pokok dan juga anak-anak yang buat perbincangan tadi lakukan penebangan ke atas pokok tersebut. Untuk kita punya pendengarannya, selamat tingginya, gas sedikitnya. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to pemangkasan dan juga penebangan pokok di kawasan Keciranan ni perlu kita ambil kira dari segi kalau di bahagian hadapan rumah, peletakan kenderaan penduduk lah, yang tu kita mention untuk mereka alihkan terlebih dahulu, dan aset-aset yang terdapat di kawasan sekeliling rumah.